Saya Puan Pailin Seko dari Diploma Teknologi Maklumat dan saya akan membentangkan portfolio bagi PEC 700 iaitu Information Technology Skills. Yang pertama adalah membangunkan poster, iaitu saya membangunkan poster menggunakan Canva untuk upacara perasmian bangunan baharu dan perayaan Roy Krathong. Dan selepas poster dibangunkan, poster tersebut akan dimuat naik ke dalam Facebook untuk mempromosikan dan menarik perhatian pelawat. Jadi atribut kemahiran yang terdapat adalah kreativiti dan inovasi, kerana membangunkan poster memerlukan keupayaan untuk mempunyai idea yang unik dan menarik serta mencari cara yang inovatif untuk menyampaikan mesej yang diinginkan. Aktiviti yang seterusnya adalah membangunkan slide pembentangan tugasan. Di sini saya membangunkan slide pembentangan tugasan bagi subjek Entrepreneur Skills. Atribut kemahiran yang terdapat adalah komunikasi visual dan organize, iaitu membangunkan slide pembentangan memerlukan keupayaan untuk menyusun maklumat dengan teratur dan logik, serta menyampaikan maklumat tersebut secara visual melalui reka bentuk yang menarik dan mudah difahami. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Canva untuk membangunkan slide. Aktiviti yang terakhir adalah mengedit video. Jadi di sini saya mengedit video untuk TikTok contents bagi MSU College menggunakan CapCut. Jadi atribut kemahiran yang terdapat adalah kemahiran teknikal dan kreativiti. Hal ini kerana mengedit video untuk TikTok memerlukan kemahiran teknikal dalam menggunakan perisian CapCut serta kreativiti untuk menghasilkan video yang menarik dan sesuai dengan trend semasa.